Sekarang ini kita berada di hadapan Dewan Mercu SMK Cukai di mana diadakan pelancaran program Nilam SMK Cukai 2017. Untuk melihat suasana dalam Dewan Mercu, mari kita mengambil sedikit langkah ke dalam. Nilam peringkat negeri mendapat wang tunai bernilai RM300 dan juga hadiah kiriman. Very good morning. My name is Muhammad Firdaus from Texas TV 2017. Now I'm here with Hana Mariha, the Kemaman District former winner 2016. Thank you for being here with me. Also, your video is my pleasure. Alright. My first question. Is there any tips that you could give to Texas students this year to achieve Nilam Awards as same as you? The only tip is to first step is force yourself to read, because just like what we learned in physics, without force you can't change anything. So if your routine doesn't have reading in it, you need force to change it, to change your routine. So for beginners, start with one book and go with it. Don't read forcefully. Read to escape. Read to release what's on your mind and just go with the flow of the story. And then you enjoy it. When you enjoy it, you start with other books and buy more. And then you will enjoy reading. Because I myself don't know when I started to enjoy reading, because I just read. That's all. Yes, that's all. Alright, thank you once again. Alright, that's all for now. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan salam Kemaman unggul. Anda sekarang bersama saya Muhammad Firdaus, wartawan Texas TV 2017. Baiklah, sekarang kita berada di program pelancaran Nilam 2017 peringkat sekolah SMK Cukai bagi edisi 2017. Untuk meneruskan sesi temu ramah kita, saya akan bertanyakan satu soalan kepada Tuan Ketua. Baiklah, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ketua, Tuan Prasni dan juga Tuan Nur Kata Satu kerana sudi bersama-sama dengan wartawan kita sendiri pada hari ini. Baiklah, soalan yang pertama akan diajukan kepada Tuan Yang Pengetua. Pada pendapat Tuan Pengetua, apakah perlunya akan program Nilam ini mendapat sambutan semua pihak di SMK Cukai, termasuklah pihak guru, bahkan pelajar khususnya? Memang pada pendapat saya, program Nilam ini perlu ataupun wajib dilaksanakan oleh semua pihak semua, bukan sahaja murid tetapi juga guru. Sebab Nilam ini merupakan satu sebutan dialog sebagai nadi ilmu amalan remaja yang boleh memberikan impak yang besar kepada sekolah kita. Jika semua masyarakat atau semua warga sekolah membaca, secara automatik warga sekolah kita akan menjadi satu warga yang berilmu, berpengetahuan dan berbina kelas. Saya bersetuju dengan kata-kata Tuan Ketua sebentar tadi.
diserahkan kepada Tuan Rasmi Encik Wan Khairul Faiz bin Wan Khalid selaku Pegawai Teknologi Pendidikan Unsur. Baiklah, Tuan, apakah usaha-usaha yang boleh diambil oleh pihak sekolah bagi menarik minat warga sekolah khususnya pelajar untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang dirancang di bawah program ILAM sekaligus memeriahkan program ini? Aktiviti yang terdapat menarik minat contohnya seperti tadi, iaitu memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang berjaya. Selain daripada itu, seperti kita lihat di luar Dewan ni ada program karakter, iaitu dengan program-program ni dia memberi maklumat info yang menarik dan seterusnya pelajar akan melihat info-info yang baru. Bila melihat info-info yang baru ni, dia akan lebih ingin mengetahui lagi kerana sifat pelajar ni memang ingin mengetahui benda yang baru. Saya rasa itu saja pendapat saya. Sekian sahaja kita bersiaran daripada Dewan Merencu Sekolah Menengah Batan Kuchai. Bersama saya lagi Kurnian Muhammad Firdaus bagi Tabs TV 2017.